完璧だな。まるで機械で作ったみたいだ。不満か？私は機械で作ったなんて嫌です。どうしてだ？人間をオーダーしていいです。その通りだ。完璧であるということは大切なことだ。だが陶芸家としてお前が何を表現したいのか、それが作品の中に魂を入れるということなんだ。陶芸家としての表現。自分の感情を解放しろ。そしてそれを作品の中で表現するんだ。完璧でごまかすな。Cinta bukan satu makna, bukan semata untuk kawan. Dan percayalah, hati akan tenang, hidup aman damai. Teruskanlah berjuang. Oh, na 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 na. Bob, ada benda nak cakap dengan you. Apa dia? Cakaplah apa benda. You hilang dan I tak dapat bayangkan hidup I tanpa you. I tak tahu apa nak buat kalau you tak ada. Kalau I tak ada, kenapa dengan you? Kalau you tak ada, Bianca, I macam mana? I tak ada job. I tak ada job. Kan? Bila I tak ada job, I tak ada duit. Tak ada duit, I miskin. Lepas tu I homeless. So, I tak nak jadi homeless. Bob, don't worry, I'm here. Your job is safe. Okay, Alhamdulillah. Lagipun kalau I tak ada pun, banyak lagi job lain yang boleh dapat. Yeah, I know. I tak risau pun. I risau pasal mak you. You risau pasal mak I? No. Bukan I risau pasal mak you sebab macam I suka dia. I tak suka mak you. Bukan masuk I takut dengan dia. Kan? Sebab kalau hilang macam mana? Lagipun hari ni you ada job. Oh my god! I had a job already! Yes. Oh my god, we have to go! Go! Come on, get my wet wipes, my pouch of lipstick too, and don't forget change of clothes. Oh, yang bawa extra kaset juga? Okay. Hi, Ma. B, how you feeling? Dah okay? B pun tak tahu B makan apa sampai beli food poisoning. Dah pergi doktor? Tak, tapi Karma ada this charcoal peel and I'm feeling so much better now. Alhamdulillah. I couldn't reach you the whole day yesterday. Sampai Mama fikir Karma was hiding something from me. Mama ni suspicious sangat lah. Okay lah, Ma, I have to go for the shoot, ya? Call me later from the set, okay? And please remind Bob, ambil BTS elok-elok. Okay, got it. Bye, Ma. Bianca, sorry tau semalam I tertinggal you. Kalau you tak balik, I tak tahu I nak buat apa. Sorry sangat. Well, benda dah pun jadi. Just be thankful that nothing really bad happened. Dah, let's go. Original is known as one of the leading tea production areas in Kyushu. Okay. So, Original where? I tak boleh bayangkan hidup I tanpa you, Bianca. Kalau you tak ada, I macam mana? Ya, Mak. Semalam nak sangat. Kita dah dapat peluang, bazir pulang. Nampak tak tadi? Situasi tu tak sesuai tau. Bianca terkejut tau. Benda-benda ni kita kena prepare. Tempat dia kat mana, ayat kena susun. Ingat senang ke? Oh,
Okay, I nak tolong you. I jadi Bianca. You susun ayat you cakap kat I. Syam? Lah, biarkan je lah. You kena fokus matlamat you. Tak apa lah. Konnichiwa, Karema-san, Bianca-san. Ria-san! Konnichiwa! Bianca-san, please come this way. Let me introduce you to the director, client, and producer. And then we can go to makeup. And I shoot behind the scene. Aku? Aku juga lah kena jadi penjaja bawa beg. 彼女は後で自分にリップスティック使います。唇が繊細なんで。はい、わかりました。じゃあこっちだけ行きますね。失礼します。Kau tepi lah. Aku tengah duduk kan, kau yang bergerak. Aku bergerak sebab aku buat kerja. Kau buat apa kat sini? Buat menyemak je. Boys, behave boleh tak? Clients kat sana. Sorry. すいません。すぐ直します。すいません。Miss, I'm sorry, my fault. Sorry. Bob, apa kata you shoot tempat lain? Tempat ni kan luas. Bianca. Ada call. Ada Kitty. Okay. Hi, Ma. Hi. Kenapa tu? What's that line on your face? It's nothing. Tadi Bob terlanggar makeup artist. Bob? Mana dia? Dia tengah shoot. Kenapa, Ma? Ingat tak skrip dari Putih Pictures? They're giving the role to you. Mama! You're always like this. I'm old enough to make my own decisions. I can even survive when... I can make my own decisions, okay? Of course you can be. But I'm your mother. I always... Make the right decisions for you. You just don't get it, do you? Bianca Rosario. Listen to me. Just do this role. You'll thank me later. Makeup artist minta, you relax yang muka you sikit. So, Bianca shoot iklan, you dengan Syam shoot drama. Hah? Tak adalah, I tengok you dengan Syam macam nak gaduh je. Jealous ke? Mamat tu menyibuk je lebih. You kena fokus dekat matlamat, bukan dekat halangan. Takkan tak belajar apa-apa dekat medsos? Bianca, Bob? ada benda nak cakap dengan you. Dia macam ni. Sebenarnya... Nani shiteるんだ? I masuk shot ke? You rasa? Bianca-san, the director said we're going to take a 5-minute break, okay? Okay, I'm sorry. I'm so Sorry. So sorry. What the hell? Bob, takkan you tak perasan kita tengah shoot? Malu gila tau semua klien nampak. 申し訳ございません. Mesti dia tengah kutuk pasal kita. Bianca, sorry. I tak perasan, You Bianca. tak perasan?
Obviously, your mind's not here. You know what? Get off my set. Karma, Ya, saya. you teman dia ni. Pergi mana? Mana je lah, just out of my set. I nak kerja, okay? Tapi, takkan nak tinggalkan you. Tak apa, Syam ada. Huh? Go. Okay. Sorry. Nah, kau ambil ni. Saya kepada Bianca. Kau jaga dia juga, Tengok dia. Siapa je yang tak pernah buat silap? It's okay, Bob. Boleh tak kalau kita jangan sembang pasal benda ni? You dah lama tak sebut pasal short film you? Short film you pasal apa sebenarnya? Kisah cinta lelaki dan perempuan. Itu yang orang nak kan sekarang ni. Cinta pandang pertama. Lepas tu gaduh. Salah faham. It's okay, pending. Itu. Oh, ini yang ambil inspirasi daripada kisah hidup you ke? You perli air ke apa sekarang ni? Tak. I tanya je. Mana tahu you terinspirasi daripada first time you jumpa Bianca. Bianca tu lawa gila kot. Mesti you punya cinta pandang pertama kan? Tak gak. I lama-lama tu bawa I suka dia. So, apa yang buat you suka kat Bianca? Dia bijak. I suka sembang dengan dia sebab dia ada banyak idea. Pasal acting skills dia tak payah cakap lah kan. Sebab tu ramai director nak kerja dengan dia. So I ingatkan, kalau dia tolong berlakon dekat dalam short film I ada advantage sikit lah untuk masuk competition tu. Tapi sekarang ni lupakan je lah. Bob, I ada feedback sikit. Bianca tu dia memilih watak-watak dia. Jadi kalau cerita you tak special, I tak rasa dia nak buat. Tu lah. I tahu tu Karma. Sebab dalam bab-bab buat cerita memang I tak pandai sangat. Unless kalau I dah sampai set tu, location tu, I dapat bayangkan scene tu macam mana. Faham tak? Okey lah tu. Kita dah sampai sini, kita buat scene dekat location ni. Mana tahu you dapat ilham nak buat cerita you? Ha? Janganlah teruk macam tu, Bob. Jom, kita shoot. Let's go, let's go, let's go. Bianca-san, the director said we're finished for this scene, so please take a rest while we set up for the next shot. Okay, arigato. お疲れ様でした。ゆっくり大丈夫です。そうですね。お疲れ様でした。ゆっくりちょっと、はい、休んでください。Bianca, ni beg you. Thanks, Syam. Anata ni mo ii jinsei ga mitskarimasu you ni kore o. Anata ni mo ikigai ga mitskarimasu you ni. Bianca. Thanks. Welcome. Syam, Ya. apa maksud ikigai? Oh, Ikigai ni falsafah orang Jepun. Maksud dia, apa yang memberikan you semangat untuk hidup. Semangat untuk hidup? Ya. Ataupun apa yang memberi makna dalam hidup you. Okey. Ini apa yang you pandai buat. Okay. Alright. Yang ini apa yang you suka buat. Dan yang ini apa yang you buat boleh dapat duit. And the last one, apa yang orang lain perlukan. Alright. And kalau you dah jumpa apa yang kat tengah-tengah ni, itulah ikigai you. That's interesting.
Action. Cut. Okay, cuma I tak tahu kenapa bila you kecewa, I macam nak gelak. You ni hati kering ah. Kita tukar emosi. You turun kali ni emosi happy. Cut. So, macam mana? I tak tahu lah Karma, kenapa bila you kecewa, I macam nak gelak. Bila you buat happy pun I nak gelak. You ingat I ni badut ke? Bukan. Okey, macam ni Karma. Kita tukar emosi, kita tukar situasi. Okay. Takut. Cut. Cut. Okay. So, sebab tu ke Sebab you tu I tinggalkan Malaysia. Ya, I ada isu dengan ayah I. Dan you tak perlu nak tahu sebab I malas nak explain. Dan you tak payah nak lecture I sebab I dah penat nak dengar. Actually, I nak tanya. Sebab tu ke you tinggalkan semua benda? You pindah Jepun, belajar pasal pottery. Sebab pottery tu ikigai you? Ya. Itu ikigai. Anyways, I tak judge you pun. If anyone should understand you, it's me. Kadang-kadang I pun rasa macam decline je call mama I. You get it? I get it. People with good relationships with their parents, they'll never understand what's it like. Yeah. I punya sencha. You? Gyokuro. That's right. Try. Dia Teh tarik tarik lagi lagi sedap sedap kot. kot. Okay, kita try ni pula. Sebenarnya kan, masa you enter frame Bianca tu, you nak cakap apa dengan dia? Kan? Sebenarnya, kalau dipikir-fikirkan balik, ayat I sebenarnya tunggal langgang. Itulah I dah cakap. Suruh you practice. Okay, next sekali. Come on. I berlakon jadi Bianca. You go dialogue you. 3, 4, action! I suka you. First time I jumpa you, I rasa you biasa je. Tapi sekarang you comel sangat. You fun. Ada je idea. Walaupun you ada banyak masalah, you tak pernah down. I bayangkan hidup I dengan you. Mesti fun. Okay. Sampai I check dulu. Mana boleh you cakap first time I jumpa you, I rasa biasa je. You nak mati? Oh, Bianca cakap dia dah habis. Kita kena gerak sekarang lah. Jom. Let's go. Let's go. Ayah. Siapa punya? I tunggu kat van. I tunggu kat van. Okay. Sini, bag tu. Macam mana jaga Cik Bianca? Senang tak? Cool juga dah tu.
Bianca-san, Hello, Aunty Katie. Karma, semua okey? Okey. So, what's the update? Bianca dengan Bob tu couple ke tak? Tak sure lagi lah, Aunty, sebab kita orang tengah busy shooting kat sini. Hey, you dengan diorang 24 jam, takkan tak nampak apa-apa pun? Cakap je you tak sure and then you will try to take a picture and send it to her. Susahlah nak cakap, Aunty. Tapi, I akan ambil gambar Bianca. Lepas tu, I akan hantar dekat Aunty. Aunty tengok sendiri, okey? Ha, pandai pun. Okey, make sure tak kantoi. Okey. Busy bodinya, semua benda pun nak control. Tak apa, kita tunggu. We'll prank her. One, two, one more. Karma, boleh tak tolong tangkap gambar kita orang? Dari jauh tau, make sure nampak pemandangan. Bob, jom. Tak gambar kita? Jom lah. Okay, this is nice. I duduk sekali ke? Duduk. Kenapa kita kena buat benda-benda ni? Kenapa tak suka ke post macam ni dengan I? Bukan tak suka tapi macam over je. Oh, pagi tadi cakap tak boleh bayangkan hidup tanpa I. Sekarang nak action pula. Relax, it's just a photo. Diorang tu couple ke? Apa kau rasa? Aku tak tahulah sebab tu aku tanya. Nampak macam manja semacam je. Yang kau ni ambil gambar macam Spyra, kenapa? Panjanglah cerita. Tak payahlah cakap. Karma. Tadi tu kenapa? Entah. Nanti Bianca cerita kot. Dia tak nak bagi tahu. Cerita je lah. I tak tahu, okey. Anyways, siapa je tak nak ambil gambar dekat tempat yang cantik macam tu dengan orang yang dia sayangkan? Kan? Cuba fikir. Ish, pelik betul lah hari ni. Ui. Thanks, Karma. Alright. Bianca. Shisho bagi tahu poteri you dah siap. Boleh ambil dah. Okay, let's go now. Kenapa ni? What's going on? I ada benda nak bagi tahu you, Bianca. You ingat tak tembika Yakiro Shisho tinggalkan tu? Yang dia cerita hari tu, I dah terpecahkan tembika tu. You pecahkan tembika ayah Akira Shisho? Tak sengaja, Bianca, accident. Accident on my shoot? Kenapa you tak bagi tahu I awal-awal? Oh my god, apa Akira Shisho akan fikir pasal I? Tapi I dah minta maaf, Bianca. I pun kena minta maaf dengan I kena bayar balik ganti rugi. Satu benda tu entah berapa ribu. Actually, ada 15 benda.
Are you saying that you pecahkan 15 tembikar? Bianca, bukan salah dia seorang. Salah I juga sebab masa aksiden tu kita orang berdua. Apa korang buat sampai pecah banyak sangat? Masa tu, I nak minta Syam. Merayu pada Syam. I merayu pada Syam untuk tolong jadi translator kita. Balik-balik semua masalah datang dari tipu helah you. I don't want to talk to you anymore. Syam, tolong. Akhir Shisha. I just found out what happened and I'm really, really sorry. Please do let me know the amount of damage. 本当に申し訳ありません。どうか割れたすべての時を治す方法を教えてください。来てくれて嬉しいよ。これから皆さんと一緒に作業します。Shishu cakap kita akan buat something sama-sama. ついてきなさい。これは君のお金で作ったものだ。金継ぎ。金継ぎ? Apa tu? シャム、説明しろ。でも師匠。頼む。完璧はもううんざりだ。Kintsugi ni satu proses untuk cantumkan balik barang yang dah pecah. Tempat yang pecah tu kita cantikkan dengan serbuk emas. Aku pun tak pernah try teknik ni. それでは始めよう。割れたら二度と元には戻れないと思うかもしれない。一旦その気持ちを置いて割れた破片を集めるんだ。そして初めてつなぎ合わせることができる。だがこれは簡単なことではない。とても忍耐強くなければならない。 Yes, that's you. Excited. つなぎ合わせた後もひび割れに対処し、粗い部分を滑らかにするんだ。見てごらん。一時は割れて元に戻らないと思ったかもしれない。だが修復し、ひびは残ったがまた新しく生まれ変わった。その残ったひびを恥じるのではなく祝おう。お前は本当に新しいものを作るのが大好きだな。でもな、これと一体何が違う？同じ粘土じゃないか。同じように愛することを学べ。我々が修繕するとき、そのものに魂を入れるんだ。だからこれには私の父の魂と私の魂が入ってる。今君の魂がここに入ったんだ。Understand? Hai. Tak sangka kan? Lepas dah pecah boleh jadi lagi cantik. Sekarang I dah tahu. Kalau nak baiki apa-apa, kena go for gold. So corny. Bianca. So sorry. I tipu you untuk dapatkan job ni. I biarkan you hilang. I pecahkan barang. Ish, teruk betul lah ini kan? Memang teruk.
You are the worst PA that I've ever had. Menyusahkan. Tak habis-habis buat masalah. But this is the best working trip I've ever had. Tak tahulah kenapa, tapi semua masalah yang you bawa is like a blessing in disguise. And I've learned a lot. Really a lot, especially about myself. And thanks, Karma. I maafkan you. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, bismillah. Oh, tea. Oi. I like tea. Ni memang Shisho buat sendiri ke? Hari-hari dia buat. Duit tu adik terpaksa guna. Apa? Kau kenapa tak pernah nak fikir pasal orang? Kau nak buat apa? Aku nak jual. そろそろ国に帰ることを考えてみたらどうだ。 How can you date your own employee? He's not the same level. What? Bintik hitam pudar, wajah 64% lebih cerah dalam 3 hari. Cubalah Safi Perfect White. Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Jika kamu masih buntu dengan segala dugaan yang ada, kembalilah